Okey. Boleh dengar suara saya? Okey, baik. So, terlebih dahulu saya ucapkan terima kasihlah pada rakan-rakan dan juga Urustia yang menjemput saya untuk sesi pada malam ni. Dan terima kasih pada semua yang turut hadir untuk mendengar celoteh ataupun perkongsian berkenaan rekreasi ataupun hiking. Ramai yang suka berekreasi tapi ramai yang nak ambil peduli tentang keselamatan. Jadi tajuk yang diberi pada saya tu tentang keselamatan hiking dan juga kenapa orang beriadah lah. Kalau kita tengok hari ni baru lepas saya dalam sesi topik yang bertajuk FOMO makna orang yang takut ketinggalan dengan trending-trending semasa So, kita tahu hiking ataupun budaya mendaki ni menjadi satu yang tular di kalangan masyarakat. Dan sebenarnya kalau kita ikut kajian pun mana-mana negara pun bila dia dah makin ke arah negara maju, masyarakat makin dekat semula dengan alam sekitar. Itu adalah benda yang common di mana-mana tempat di dunia ni lah. Jadi semakin maju satu negara tu, kesedaran terhadap untuk hampir ataupun datang balik dekat dengan alam ni makin tinggi. Jadi orang makin minat dengan alam. Jadi kalau kita lihat hari ini jumlah yang masuk dalam mendaki ni begitu ramai. Tapi adakah semua itu bersedia? Ataupun semua dah pun belajar apa yang perlu dan tidak yang kita patut buat dalam rekreasi lah. Kalau kita ambil persijilan ataupun ilmu yang ada dalam dunia rekreasi mendaki ni, dia ada banyak. Kita ada yang paling popular, kita ada outrack ataupun khusus rekreasi luar, tahap 1, tahap 2, tahap 3 yang dijalankan oleh Kementerian Belia dan Sukan. Tapi tak ada dapat sambutan pun setakat ni, kita tengok tak ramai pun yang pergi mengikuti. Sebab kita lihat kita katakan orang nampak rekreasi ni semudah macam micro adventure. Micro adventure ni maknanya keluar daripada rumah, buat saja apa-apa aktiviti, melibatkan diri dengan persekitaran, itu dah dianggap satu adventure ataupun satu aktiviti rekreasi luar pada mereka. Bagaimanapun kalau kita lihat sebenarnya ada asas-asas ilmu yang boleh kita pelajari sama-sama sebenarnya. Seronok dekat luar ni antara kenapa orang ramai beriadah, berekreasi, kita tahu selain daripada kita ikut-ikut orang, yang paling banyak sekali ikut-ikut orang lah. Walaupun cita-cita dah pun tercapai, yang mana mengharapkan pendaki gunung lebih ramai daripada pemancing ikan, Alhamdulillah. Tapi bila kita tengok makin ramai ni pula tanpa ilmu dan juga panduan yang betul, dia mencetuskan satu fenomena masalah yang baru. Kecederaan, sesat. Lepas tu kita tengok bukan itu kalau kita ambil dari segi fizikal lah, individu tu kan, sesat, cedera, dan yang lain yang lagi parah tu pergaulan tanpa batas. Lepas tu kita ada kerosakan pada rumah tangga, macam-macam. Yang skandal tak skandal, yang boyfriend orang jadi boyfriend aku pun ada. Ada yang berhajat datang mencari jodoh. Sebenarnya kita dalam rekreasi ni adalah untuk melihat alam, bukan untuk alam tu melihat kita ataupun untuk orang tengok kita. Itu antara perkara yang kita kena perbetulkan balik lah. Niat tu kena betul. Jadi bila niat tu dah terbalik, kadang-kadang tu boleh saya katakan macam ni lah. Ada yang mula niat tu asal-asal nak ikut kawan, tapi balik-balik tu kalau boleh betulkan balik niat. Niat kita sebenarnya nak tengok alam, nak tengok cantiknya alam ni, sebab peluang hidup kita ni ada sekali kita nak tengok kebesaran ciptaan Tuhan tu. Cantiknya tempat-tempat yang ada kabus, awan kapet lah, ada orang kata mossy forest, ala Lord of the Ring, ada nak tengok sunset, ada nak tengok sunrise, ada yang kena sunburn, macam-macam benda orang nak tengok kan. Yang penting hari ni at the end, sejauh mana kita punya kefahaman dalam perkara tersebut yang boleh membawa pada kepuasan yang maksimum, ataupun paling tidak membawa pada satu pulangan yang berbaloi atas pemergian kita. Itu satu perkara yang kita kena ingat lah. Kalau kita lihat kes-kes yang terbaru melibatkan aktiviti mendaki ni, yang latest kita dengar cerita tentang sesat. Selain daripada sesat tu sebab dia viral. Selain daripada sesat, sebenarnya cedera antara yang paling banyak. Jadi kita boleh katakan cedera ni boleh jadi dekat mana-mana, termasuklah dalam aktiviti riadah seperti kita main bola,
futsal, ataupun sekarang ni ada permainan-permainan yang baru-baru kan. Jadi semuanya boleh cedera. Cuma membawa diri ke arah kebinasaan ataupun kerosakan adalah ditentang oleh mana-mana agama pun. Jadi sebaiknya kita lengkapkan diri kita dengan ilmu ataupun kefahaman dalam rekreasi itu sendiri ataupun dalam budaya mendaki. Jadi dalam budaya mendaki ni asas dia yang penting kita kalau boleh kita tak menyusahkan orang. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau boleh kita boleh menyenangkan orang. Itu paling basic lah. Jangan menyusahkan orang dan kalau boleh kita menyenangkan orang. Menyenangkan orang ni maknanya kita boleh membantu lagi. Jadi kalau masuk dalam rekreasi, dalam mendaki ni, kalau sampai menyusahkan orang sepanjang masa, yang itu dah tak hilang dah keseronokan tu. Ada orang kata Gunung Korbu, Gunung Korbu ni jahat, Gunung Yongyap ni jahat, Gunung Tahan ni jahat, Ledang lagi jahat. Sebenarnya gunung tu tak jahat, ataupun trip tu tak jahat mana pun. Yang jahat ni sebenarnya kita adalah perilaku kita dengan mengabaikan tanggungjawab kita sebagai pendaki. Itu antara kejahatan yang berlaku lah sebenarnya dalam dunia mendaki ni. Kita mengabaikan tanggungjawab yang asas dia. Yang pertamanya semangat stay kawan kita. Yang keduanya kita katakan keperluan diri kita untuk menjaga alam tu sendiri. Saya tak menentang budaya-budaya hiking baru yang ada seperti kita katakan compress hiking dan sebagainya. Cuma kalau kita renung balik, alam ni kita kongsi. Bila kita kongsi, kalau sepanjang masa kita berjalan dalam hutan tu, daripada pukul 7, start pukul 2 pagi, sampai 2 pagi the next, sampai 24 jam, 23 jam, 26 jam, masa bila pula binatang nak berjalan? Asyik kita je berjalan kan. Jadi itu antara perkara yang kita perlu renungkan balik konsep kita hiking. Instead of kita cerita tentang compress tu dah betul, tapi berjalan tanpa henti, tanpa ada waktu. Kita tengok ada yang baru-baru ni, hypoglycia, tak silap saya, seorang malim di Cameron, tak cukup tidur, tak cukup rehat, tak cukup gula. Benda ni boleh jadi pada bila-bila masa dan pada sesiapa saja. Jadi kita tentukanlah keperluan kita bila mendaki rekreasi ni. Kita bukannya bertanding. Pertandingan lain. Bila you nak masuk betul-betul, nak test kemampuan diri, kita test pada kawasan-kawasan yang betul ataupun laluan-laluan ataupun event, acara yang betul-betul dah ditentukan tahap keselamatan dia. Hiking, dia tahap keselamatan, you hanya ada satu maling yang jaga 7 orang. Di mana yang kita nak fikir, kita nak kompres, nak berlari-lari, sampai nak meninggalkan depan dan belakang sampai dah terpisah. Jadi dia adalah satu yang tak munasabah. Jadi cukuplah bahaya pada saya. At least kalau kita fikirkan balik, it's better untuk kita tengok cara kita jalankan aktiviti tu. Jadi bukanlah saya menentang semua. Cuma saya katakan bukan semua tempat sesuai untuk kita hiking secara kompres ataupun secara terburu-buru, tergesa-gesa. Bila sebut tentang kompres ni, maknanya you 1/4 lah. 1/4 mana daripada the whole event tu, satu program tu dipendekkan jadi 1/4. Itu kita panggil kompres lah. Jadi bila dipendekkan, dipadatkan, so dia akan jadi satu cabaran yang besar. Kerana bukannya semua tempat sesuai, bukan semua malim sesuai, bukan semua peserta sesuai dan bukan semua alatan sesuai. Ini 4 aspek yang kita kena sama-sama perhatikan. Ada orang kata nak hobi murah panjat gunung sebab pakai kasut je. Tak. Kalau you pakai kasut getah je, lama-lama lutut you punya akan dilembik lah. Dia tak ada absorb kan. Dia tak ada absorption langsung kan. So kasut you kena pakai kasut yang ada kualiti. Semua hobi kena ada pelaburan tersendiri. Saya tak kata hobi tu mahal, hobi ni murah. Tapi hobi ni perlulah ada persediaan yang betul, barulah sesuai dan dapat kita jalankan dalam tempoh masa yang lebih lama. Sayanglah kalau kita pergi sekejap-sekejap je. Itu dari sudut pandangan saya lah. Berkenaan persediaan dalam mengelak situasi-situasi kecemasan, sebaiknya ilmu yang asas tu kita ambil tahulah.
dalam mendaki ni kita sentiasa berfikir kita takkan bawa semua barang. Kita pergi pada 3 in 1, 3 dalam satu. Semua barang kita akan fikirkan macam mana aku bawa satu barang ni boleh guna bagi 3 perkara. Itu konsep yang ada dalam minda seorang pendaki lah. Dia takkan angkut semua benda. Maknanya kalau kita ambil basic kita kata untuk asas alatan keperluan ikhtiar hidup ni kita pergi pada bapat BAPAT. BAPAT iaitu bekas, api, pisau, atap dan tali. Bekas apa saja, kontainer, botol pun boleh. Botol air tujuannya botol untuk isi bekas ni untuk isi air ataupun untuk kita ambil air ataupun untuk masak air. Kalau botol plastik tu isi air, you masak atas api, dia tak terbakar pun botol tu. Okay, masak air sampai selagi ada air dalam tu dia menggelegak lah. Bekas. Lepas tu kita kena ada api. At least kita kena ada lighter. Bawa lah lighter. Bawa lah solid fuel. Bawa lah magnesium steel. Apa saja. Jangan alasan kawan di depan mengokok jadi aku tak payah bawa lighter. Sebab yang hilang ni bukannya dia akan pilih siapa yang bawa lighter, siapa tak bawa lighter. Siapa-siapa boleh hilang. Jadi bawa lighter. Lebihkan daripada 1, 2, 3. Bawa lighter yang jenis bukan jenis yang geseran ni. Yang jenis klik. Klik suruh api keluar api kan. Yang itu lebih bagus. Lepas tu kita ada pisau. Pisau. Alah, kalau janganlah bawa pisau besar-besar kecil ni nak masuk hutan. Hutan kita ni tuan-tuan, kalau setakat pisau panjang sejengkal ni, kau nak potong rotan pun sendiri je. Baik kau kokak je dengan gigi kan. Jadi bawa lah pisau ataupun parang. Ambil lah parang yang ini lebih kurang lah macam ni lah. Berapa ni lebih kurang sekaki setengah kan. Kalau ada yang kata risau bawa parang tu polis tahan. Parang tu siapkan bersarung, lepas tu simpan dalam beg. Masa kita nak mendaki gunung, barulah kita keluarkan, sisipkan di tepi beg kita. Bukanlah sepanjang jalan daripada Johor baru datang ke Perak bawa parang tu dah macam geng penyamun kan. Jadi orang risaulah. So parang bawa parang atau pisang. Sebab you nak cutting, you nak potong, nak buat penandaan tu penting. Kalau you pakai pisau, you nak hiris pada, nak takik pada pokok, kadang-kadang tak makan, kena pula beli pisau paling murah, beli kan. Beli dekat Shopee ke dekat mana kan, main apa-apa jenama yang kita hentam, so tak berbalik. Beli parang, kedai hardware, paling murah, RM7 ada. Beli parang panjang. Guna untuk menanda. Sebab bila terjadi sesuatu pada kita, senjata ni antara perkara yang buatkan semangat kita kuat lah. Okay? Kita boleh tanda, kita boleh mempertahankan diri. Jadi bawa pisau. Lepas tu kita ada atap. Atap ataupun shelter. Shelter, atap. Atap you boleh bawa fly sheet, bumbung, ataupun paling simple, plastik sampah. Pastikan ada dalam beg. Ada poncho. Poncho kalau poncho askar tu berat. Kalau you bawa poncho ataupun baju hujan kedai 7-Eleven tu nipis sangat. Okay, plastik sampah yang tebal tu, paling tebal you cari dekat market, paling tebal, paling lasak. Ambil yang sampah tebal tu, so you boleh guna multi purpose. Time rehat you boleh bentangkan, hamparkan untuk buat lapik, ataupun time kesejukan you boleh duduk berlindung dalam tu, ataupun you boleh potong, belah, jadikan bumbung untuk tempat berteduh. Itu atap. Dan last sekali tali lah. Cari tali ni kita ambil size double size daripada wire charger kita. Itu yang senang saya nak gambarkan. Kita ambil 5mm, 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 4mm macam itulah. Saiz tali tu dapat dalam 10 meter. Guna tali ni adalah untuk mengikat. Jadi banyak fungsi lah, terutama bila kecederaan berlaku pada kita, kecelakaan berlaku pada kita, so kita boleh guna untuk menggantung, mengikat, buat anduh dan sebagainya. Selain daripada tu, you boleh kasut you tertanggal, ataupun you nak, andai kata you rajin nak buat jerat, you nak buat jerat, ataupun you nak pasang you punya alat tempat berteduh you tu, ada tali sebagai tali tengah untuk kemah. So itu fungsi tali lah. Okay. Kalau paling bagus tali kita ambil sampai 6mm lah, 6mm besar, Carpentel punya kualiti lah. Tapi kalau untuk yang asas ni kita ambil paracord je lah kalau kita kata pendaki. So itu barang-barang asas yang kena bawa. So untuk budaya hiking, budaya mendaki, biasakan budaya mendaki ni, saya menentang ataupun tak menggalakkan budaya mendaki di waktu permulaan malam hari. Sebab you bayangkan, you start gelap, bila you start gelap,
guide you tak kenal, peserta pun you tak kenal. Itu dia punya isu dia. So you bayangkan bila you nak start hiking, separuh jalan you pun tanya orang depan tu, awak siapa? Saya lah guide. Habis masa briefing memang tak cam, gelap. Kan? Jadi itu antara perkara yang pada saya merugikan. Dan selain daripada guide kita tak kenal, peserta tak kenal, track kita tak kenal. Waktu kita balik, waktu tu kadang perubahan waktu dah bertukar hari daripada malam ke siang. Kita tak tahu pun track tu yang mana yang kita dah lalu. So itu antara cabaran kenapa risiko mendaki sekarang makin besar. Permulaan mendaki yang dalam waktu gelap ni meningkatkan risiko kehilangan, sesat dan macam-macam lagi. Pertembungan dengan haiwan tu satu perkara yang saya rasa baru-baru ni pun kalau kita lihat mana rakan-rakan yang pergi tengok di TikTok orang yang mendaki Gunung Yongyap Gunung Yongyap yang dah lama tak ada gajah ni. So kali ni bertembung dengan gajah di laluan sampailah ke Last Water Point. Kira dekat dengan 1,600-1,800 meter. Jadi gelap kan. Jadi pertembungan dengan haiwan tu. Bayangkan dalam gelap ada orang kata baling mengecun. Kalau baling mengecun, ke mana pula gajah tu nak lari? Ke depan kita, ke kanan, ke kiri, kita tak tahu kan. So kita dah menambah risiko dalam kita punya aktiviti apabila bermula di waktu gelap. Waktu gelap ni andai kata berlaku kecemasan ataupun keperluan ataupun dalam satu event yang dah pun disusun atur secara baik dengan kedudukan marshal dan sebagainya. Itu pun masih lagi berisiko. So sebab itu saya lebih suka pada kita balik pada fitrah asal kita, mendaki bagi tujuan untuk beriadah, berekreasi dan seronok dengan rakan-rakan pendaki kita. Cuma cabaran kita hari ni kita tahu pendakian dah jadi satu perniagaan. Jadi bila perniagaan ni kita dua orang, yang sana seorang kita pun tak kenal. Bila tak kenal tak ikut je lah mana-mana penganjur yang ada. Jadi bila dia dah bentuk perniagaan ni kadang-kadang dia tak ada pun usaha daripada pihak penganjur tu untuk menjodohkan kita ataupun memperkenalkan antara kita dengan grup-grup tu sendiri. Tak ada. Kita tak bermula dengan centralized punya training, aktiviti. Terus-terus pada hari kejadian, terus start mendaki. So itu antara kita katakan kesukaran yang kita akan hadapi lah. Jadi sepanjang trek, kita tak kenal dia, dia tak kenal kita. Bila susah, engkau-engkau, aku-aku. Bila kita nak sebut tentang BPR, Body, Pace and Regroup, dia dah jadi susah nak jadi body system. Aku datang ni, aku bayar seorang-seorang. Aku pun tak kenal dia. Hari ni lah, tadi baru aku kenal dia. So, itu antara cabaran yang kita hadapi lah. So, keseronokan memang banyak, tapi cabaran pun makin besar lah. Kita lihat hari ni. Jadi, dalam budaya mendaki ni, sepatutnya, walaupun kita tak kenal dia, sepatutnya kita cuba untuk bertakruf ataupun mengenal antara rakan-rakan pendaki kita kan. Susah senang kita punya immediate respon ataupun orang yang terdekat untuk respon bagi kecemasan kita adalah orang yang berhampiran dengan kita lah, individu tu. Okey, jadi saya rasa saya ada slide, admin ada slide apa? Kita boleh tayangkan slide. Mana pergi? Pengusaha risiko keselamatan anda yang banyak kan. So mari kita tengok. Okey, di mana? Mana pula? Di mana slide? Slide kita sudah hilang. Boleh nampak slide? Saya yang tak nampak slide. Okey, jadi risiko next yang ini kita cerita ni risiko boleh next jenis-jenis risiko yang ada kalau kita lihat daripada perkongsian saya kita ada risiko dari segi saya nampak ni maling gunung dan peserta. Okey, kemalangan, sakit dan sesat. So kemalangan ni yang sekali-sekala berlaku, sakit yang paling kerap berlaku dan sesat jarang-jarang berlaku lah. Jadi antara tiga-tiga risiko yang ada ni, satu kalau boleh kita tak nak. Tapi tiga-tiga ni saya dah berhadapan dengan situasi ni dan dia satu pengalaman yang cukup mengajar kita untuk lebih kita katakan bersedia dalam situasi tu. Kalau boleh kita nak elak. Contohnya kemalangan, kita ada kes yang mana dibayangkan buku betis terbelah. Betis buah betis tu terbelah. Kena buluh. Jadi kita nak jahit lautan tu, buah betis tu dah terkulai tu.
Apa yang kita buat? Dekat sini kita kata uh, common things with uncommon use. Barang yang biasa kita tengok tapi penggunaan yang luar biasa. Jadi kadang-kadang kalau kita tengok setengah guide dalam dia punya first aid, dia ada kondom. Jadi orang tak tahu, orang ingat kondom tu untuk apa. Kondom tu antara tujuannya kita akan gunting kan, bahagian depan dia tu. So you sarung kan, kalau kaki you sarung. So kita akan masa case tu kami sarungkan dengan guna kondom tu, dia akan grip the whole apa dia punya betis tu, betis dan juga keting dia tuan. So kita tak perlu jahit dan kami terus bawa dia keluar lah. Kalau tak, dia terkulai macam tu kan. So dia banyak penggunaan. Kondom tu juga ada juga kita guna untuk pernah untuk isi air. Tapi banyak kita guna untuk luka lah. Bila luka tangan apa semua nak jahit ke lautan ni, kita sterilize dia. Kadang-kadang susah kita nak bakar jarum. Siapa pula yang ada ambil WFA ataupun wilderness first aid atau WFR, wilderness first responder, yang dah sampai level boleh menjahit kan, bukannya semua malim ada kan. So it's better untuk kita katakan transport dia kan. So sebab dalam kita proses untuk penyelamatan ni, kita punya last punya prinsip ni locate, access, stabilize dan juga transport. So kita kalau boleh kita nak pindahkan dia secepat mungkin. So kita dah tahu kejadian depan mata kita, so kita stabilize dia dan kita pindahkan dia secepat mungkin. Dia mudah, LASD locate ataupun kenal pasti. Ini kalau kenal pasti punca, kenal pasti posisi, kenal pasti di mana kejadian betul berlaku. Itu locate lah, LOCAT. Locate itu akses, tengok sama ada boleh tak kita akses kepada mangsa dengan mudah, boleh tak kita capai mangsa dengan mudah, boleh tak kita capai untuk panggilan kecemasan keluar dalam keadaan segera, tu akses lah. Stabilize, okay? Stablekan mangsa, jangan bagi dia panik. Okay, letak dia pada kedudukan yang stabil, bagi dia stabil balik. Tinggikan kaki dia kalau pada yang luka, yang darah kan, tinggikan dia pada aras jantung. Itu benda-benda asas. At least pada saya, semua pendaki gunung pergilah kursus first aid. Rugi tak pergi first aid punya course. So then transport lah, pindahkan, kita buat pemindahan secara segera. So itu T for transport, itu LAST lah. Jadi dalam urusan risiko ni, itulah risiko-risiko yang mungkin kita akan berhadapan lah. Risiko sesat paling kita risau sekali. So sebab itu sesat ni tuan-tuan, kalau seorang-seorang saya cukup risau. Kalau ramai berjemaah punya sesat, alhamdulillah, sebab kita tahu jejak dia makin besar. Jadi pergerakan dia makin lambat. Dan yang paling penting, dia takkan bergerak jauh dan mudah untuk keluar lah. Selalunya itu perkara yang paling positif yang kita boleh nampak lah. Jadi sebab itu kita tak galakkan kita bergerak ataupun berjalan secara berseorangan. Okay, untuk sesi soalan ni, admin akan sediakan ruang untuk soalan dia. So next, boleh kita pergi pada risiko yang seterusnya. Risiko aktiviti kembara, perjalanan ke sana. Ya. Tolong cukup rehat boleh tak? Ini antara perkara yang kita kadang-kadang abaikan. Banyak kemalangan yang berlaku dalam perjalanan untuk pergi ke program-program pendakian. Ke Cameron saja saya tahu dah lebih daripada yang depan mata saya lebih daripada 10 lah. Terbabas sana, terbabas sini, pukul 3 pagi, 4 pagi sampai tak cukup rehat kan. So ini antara perkara yang paling kerap lah berlaku zaman sekarang. Zaman dulu jarang jadi. Zaman dulu saya ingat kalau zaman-zaman tahun 90-an, awal-awal kita mendaki dulu. Saya pun muda lagi tuan-tuan. Saya baru 50. Jadi cuma masa awal-awal tahun 90-an kita mendaki dulu tu, semua naik bas. Jadi sampai selamat. Sekarang ni kadang kita tunggu satu kereta tak sampai. Ada satu couple naik motor tak sampai. Terbabas sana, terbabas sini kan. Jadi ini antara risiko-risiko yang wujud kan dalam perjalanan ke sana lah. So lain risiko dalam aktiviti kemara ni adalah air lah. Okay, elemen air dan kesejukan, hypothermia. Jadi kesejukan melampau. Kita jangan lupa, kita training ni kadang-kadang dekat Bukit Inding, kadang-kadang dekat Bukit Sagar. Adalah bukit yang mana kita naik sampai ke atas tu panas memang tahap matahari atas kepala kan.
Tapi bila you mendaki gunung, kawasan tempat yang pergi, biasanya sejuk. Elemen kesejukan yang antara cabaran ni paling besar. Kita kadang kita training, kita check elevation gain kita dan sebagainya. Tapi kita lupa tentang temperature, climate ataupun cuaca yang ada di sekitaran tu. Dia sangat-sangat mempengaruhi tentang kita punya tahap kesukaran dalam pendakian tu sendiri. So, sentiasa ambil tahu gunung yang nak pergi ni, dia punya tinggi macam mana, kesukaran dan paling penting, ambil tahu last case jadi kat sini apa ya. Ambil tahu benda-benda ini kan. So nombor 3, lapar dan kurang air dalam badan. Sekarang ni semua suka makan yang ringkas kan. So ini antara perkara yang menjadi cabaran lah. Kita ada banyak kes yang latest, kita tahulah kurang gula. Kita tahu yang di dalam surat khabar tu pendaki, bukan pendaki, yang maling gunung kurang gula. Mungkin kurang rehat dan kata laporan awal daripada bomba tu cakap kurang gula lah. Jadi petua kalau tanya pada petua ni petua jadi bukan jadi panduan. Petua di setengah-setengah malam dia akan bawa Coca-Cola botol kecil tu standby untuk immediate punya sugar. Dia tak minum selalunya dalam bag guide ni. Kalau guide senior ni biasa you tengok dia akan bawa Coca-Cola botol kecil tu. Dia standby. Dia goncang-goncang, dia buang gas siap-siap. Lepas tu dia tak simpan dalam bag dia. Jadi sebab bila dalam keadaan gula yang kurang, biasanya yang ini antara cara paling pantas lah dia untuk nak ganti gula tu pada mangsa ke, ataupun pada diri dia sendiri kan. So makan yang cukup, rehat yang cukup. Makan bukan saja makan cukup, rehat pun cukup lah. Okay. Jadi kurang air, kita kadang-kadang tahan. Biasa sangat tahan. Saya beritahu tuan-tuan, tahan kita ni kadang-kadang training, tak nak minum air. Kesan jaga masa panjang, buah pinggang. Okay, buah pinggang. So air kita consume, memang kita tahan, tapi janganlah bawa terlampau sedikit, biar ada spare, ada lebih. Okay. Sebab kita tak tahu bila masa kita boleh terputus bekalan air dalam perjalanan kita, botol tercicir ataupun kita tersesat. Jadi tanpa bekas macam mana yang saya pesan bekas ataupun botol air yang cukup tu, dia sangat menyukarkan kita dalam situasi cemas tu nantilah. Jatuh dan ditimpa, risiko jatuh dan ditimpa. Ini pun kita tahu yang minggu lepas ditimpa batu di Gunung Inas, di Gunung Bintang, Kedah. Jatuh Jaslinda jatuh lah. Dia sesat dan dia jatuh letak dia punya buku lali tumit dia kata dia claim letak dia jatuh di air terjun semasa dia sesat tu. Lain-lain kes jatuh yang mati saya rasa ada banyak lah, yang di Gunung Stong, di Gunung Korbu yang kami bawa keluar tu, jatuh dia semasa turun daripada puncak jadi jatuh tangga. Kita tengok banyak kawasan-kawasan pendakian dah ada tangga. So kadang-kadang kita leka tangga ni antara punca ataupun risiko yang wujud dalam pendakian tu sendiri. Jadi sebab itu kita kena lebih peka lah di situ. So lain aktiviti yang berbahaya. Aktiviti yang bahaya ni simple lah, saya bagi contoh. Satu kes trip Camah Hulu Sepat, peserta patah kaki, kami terpaksa bawa keluar sebab jatuh masa berebut-rebut nak tangkap gambar kat sungai. Ini antara benda yang kami tak jangka benda tu boleh jadi. So hati-hati kadang-kadang kita overexcited ni dalam aktiviti berekreasi. Jangkitan dan sakit. Jadi yang ini pun dah banyak kes. Kita ada demam tikus lepto jadi banyak kes dah leptospirosis, kecil tikus, demam tikus pula kan. So dan haiwan pokok bahaya, pertembungan dengan haiwan tu biasa. Cuma kita tak ada lagi pertembungan yang bawa pada kecederaan yang teruk. Kita ada rakan kita yang kena patuk ular, ada yang kena gigit dengan ular pun ada, ular sawa gigit kaki. Itu kawan saya ni seketul dekat lutut kena gigit. Kita pertembungan dengan gajah yang bawa pada cedera, lebam. Dia orang lari mengelak gajah dan katanya gajah tu tertendang kaki sampai lebam. Tak tahulah, Allahuakbar, saya tak ada di tempat kejadian, tapi itu antara pertembungan lah. Cuma tak ada yang serius. Secara takat ni tak ada yang serius. Cuma saya menjangkakan benda ni akan menjadi risiko yang besar apabila kita
kekal dengan budaya mendaki seawal malam hari, dan jika tiada langsung tindakan dari pihak kuasa untuk at least mengambil kisah tentang keperluan keselamatan berjalan, waktu berjalan dalam pendakian ni, saya rasa dia tak lama lagi dia akan jadi satu masalah barulah pada kita. Ini kita tak nampak lagi, so akan datang kita tak tahu kan. Okay, so next, manusia, risiko dengan manusia lah. Manusia ni mana nakal-nakal orang kan. Okay, seterusnya boleh pergi pada next punya slide. Langkah-langkah persediaan awal, kesihatan diri, kecergasan diri, buatlah medical check up. Okay, 6 bulan sekali. 6 bulan sekali buat medical check up. Kita ni pun bukannya semua fit pun. Kita duk rasa kita fit kan. Medical check up tak buat. Harap bergantung pada jam canggih masing-masing kan. Tengok, okay, nadi aku cantik, jantung cantik, blood pressure cantik. Jangan terpedaya dengan teknologi tuan. Pergi hospital. Okay, buat medical check up. Kita buat aktiviti ni yang mana hikmat perawatan terhampir dengan kita. Kurang-kurangnya lebih daripada 7 ke 8 jam. Heli yang paling hampir dengan kita nak pick up kita. So, kenapa kita buat benda-benda yang merisikokan diri kita tanpa mengambil tahu tahap kesihatan kita? Okay, so medical check up tu. So, tahap kecergasan diri. Since kita berminat dengan aktiviti ni, dulu-dulu betul ada orang kata, zaman dulu-dulu kita mendaki ni tak perlu pun kita nak training bersungguh-sungguh. Kalau nak cerita dulu tuan-tuan, banyaklah kisah panjang kita cerita. Dulu jalannya perlahan, jalannya slow, jalannya dalam rentak. Kalau ekspedisi tu, kalau hari ni orang buat dalam masa 2 hari, dulu 7 hari baru habis. Jadi bila dalam rentak yang slow, badan tu sempatlah untuk acclimatize, baru boleh regulate lah. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga itu dulu kita kata bawa macam hamba pergi makan macam raja kan. Dia bawa barang berat-berat, makin lama, tapi pelan-pelan di situ dia punya fitness dia datang dan sebagainya. So jangan compare dengan dulu. Jadi sekarangnya pendakian, package yang you ada kat luar sana, yang you join, yang you ni, biasanya pendakiannya singkat, lepas tu dia perlukan tahap kesihatan dan kecergasan yang tinggi. Jadi you pula yang jenis spesies asal bernyawa je datang, asal leha-leha selama ni, ada saya naik apa pejabat saya 3 tingkat, jadi hari saya naik 3 tingkat, mana cukup. Okay, jadi melainkan you organize you punya trip sendiri. You organize you punya trip sendiri, then by then you tentukan you punya rules sendiri. Once you join trip orang, ini adalah dia punya kebarangkalian, risiko yang wujud lah. Okay, nombor 4, nombor 3, kelengkapan diri. Carilah barang canggih sikit, barang yang berkualiti yang penting. Berkualiti ni tuan-tuan tak seperti yang mahal. Beli bundle. Pre-love punya item banyak orang jual. Okay, tanya kawan-kawan bila join dalam aktiviti ni tuan-tuan, kadang-kadang ada orang beli minggu lepas, minggu depan nak jual sebab dia tersilap beli dan sebagainya. Semua orang dah bekerja kan. Jadi ada orang salah sangka, kadang-kadang ada ingat orang yang aktiviti hiking ni budak universiti je. Tak, yang mendaki ni macam-macam profession kan. Semua kadang-kadang berduit, yang duit bulan lepas belum habis, duit bulan ni sampai kan. Jadi tanyalah kawan-kawan, mungkin ada nak jual barang murah dan sebagainya. Okay, so cari kelengkapan yang sesuai dan tahan. Okay, so macam mana kelengkapan tu, itu topik lain lah. Nanti kita akan cari masa yang sesuai kita cerita tentang kelengkapan. So memahami ekspedisi. Okay, yang ini penting untuk kita faham ekspedisi ni macam mana. Ini kita dengar, Spencer Chapman, orang sana pergi, dia buat 24 jam, yang ni 23 jam, yang ini buat 26 jam, yang ini buat. Cuba tanya, dulu asal diorang buka berapa hari? Tuan-tuan, saya buka dulu asalnya 6 hari. Lepas tu kawan-kawan pendekkan jalan jadi 5 hari. Lepas tu dipadatkan lagi perjalanan 4 hari. Paling laju lepas tu semua 3 hari. Tapi itu yang cerita, datang 7 pagi 7 petang rest. 7 pagi 7 petang rest. Sekarang ni diorang buat style jalan sampai mengigau kan. Itu jadi 23 jam 24 jam. So kita pula asal boleh tengok iklan, nampak harga, ada masa. So, bukan soalan murah, saya faham. Ramai orang kata, ada setengah orang yang di luar daripada aktiviti mendaki, dia cakap, yelah sekarang ni dia orang kompres sebab nak murah. Tak murah. Saya tahu harga tetap mahal. Dia orang tetap mahal. Tapi dia orang masa. Dia orang fikir dalam masa yang lagi pendek, pencapaian yang lebih tinggi. Jadi itu yang sanggup je orang bayar. Nak kata murah, tak murah trip yang ada tu. Okay? Tapi sebabkan masa dia orang. Jadi hari ni tuan-tuan, kalau you masa tu you tak ada, janganlah you kejar benda yang tak munasabah tu. You lebih meletakkan risiko yang besar pada diri sendiri berbanding pencapaian yang bakal you capai lah. Okay? Jadi kita faham ekspedisi ni
laluan, jadual, risiko laluan, analisa cuaca dan iklim. Ya, sekarang ni musim hujan tuan-tuan. Jadi jangkakan perkara luar jangka lah. Aspek yang expected, unsangkerable kata orang kan. Benda-benda yang di luar jangka. Sejuk, hujan, mungkin rehat takkan cukup, kita terpaksa berjalan overtime. So bila kita ada pemikiran macam ni, jadi insyaAllah dalam suasana pendakian tu kita akan happy. Tapi happy yang paling penting dalam satu program adalah bila kita bersama dengan orang yang kita kenal ataupun orang yang kita boleh go on sama. Satu hari ni kadang-kadang risiko tu makin besar bila dalam bentuk open trip ni dan tak ada sesi sesuai kenal, sembang-sembang dan sebagainya. Kita hanya bawa diri. So bila berlaku situasi yang cemas, dia jadi risiko tu terlalu besar. Sebab masing-masing pentingkan diri. Asas manusia ni memang self-centered kan, pentingkan diri kan. Terutama bila kita pergi pula trip dan open yang memang kau bukan kawan aku bukan kawan kau. So di situlah risiko-risiko ni jadi makin besar lah. Okay, next slide. Boleh kita slide yang seterusnya. Min. Dah sampai dah nak ujung-ujung dah ni kan. Dah nak habis slot kita dah malam ni. Okay. Jadi saya pergi terus pada sesi soalan lah. Silakan. Ada apa-apa soalan daripada panel ataupun daripada rakan-rakan? Yap, saya tutup tingkap. Hujan sini. Okay, jika ada peserta yang ingin mengemukakan soalan, boleh unmute. Ya, kalau saya ni cakap, 3 hari 2 malam tak habis bercakap ni. Memang hobi bercakap saya ni. Ada yang raise hand tu, Encik Lee. Mr. Lee. Apa Lee? Mau tanya apa Lee? Ada. So far tak ada soalan. Bagus penerangan. Okey. Kalau ada apa-apa nak tanya Mr. Lee, tanya je. Sebab kita tahu lah ni apa trend terkini anak-anak muda dan juga anak-anak dewasa macam kita kan. Okey. Kalau ada soalan saya tanya. Belajar kompas wajib ke? Okey, saya jawab ni lah. Belajar kompas wajib ke? Wajib untuk kita tahu utara, selatan, timur, barat. Jadi kalau katakanlah tanpa kompas you boleh kenal utara, selatan, timur, barat, tak payahlah tengok kompas tu. Boleh tengok apa arah kita kata mata angin ni tanpa kompas. Contohnya you tahu, okey, lumut paling banyak tumbuh di sebelah arah selatan, cabang pokok paling banyak keluar daripada sebelah arah barat. Kalau you ada that kind of common sense, ilmu, then you tak payah fikir tentang kompas. Tapi once you tak ada, better lah untuk tahu tentang kompas. Sebab you tahu jalan masuk tadi, masa masuk, you masuk daripada arah barat contohnya. So makna macam mana you sesat dalam hutan tu, cari jalan keluar arah barat. Okay, next soalan tadi, saya tengok ada satu soalan tadi. Apa soalan ni? Boleh tengok Syikin, tadi saya ada perasan ada macam ada soalan. Okay, ada ni. Encik Ridwan tanya, kalau on the way nak pergi hiking jumpa roadblock, kita bawa parang nak explain macam mana tuan? Sebab itu tanggungjawab kita adalah dapatkan permit pendakian sebelum kita mendaki. Minta dia Malim. Cakap Malim, saya nak permit mendaki. Bukti saya nak pergi mendaki. Kang roadblock kang, diorang tanya apa hal barang banyak ni nak kang, orang kata saya pergi pecah rumah. Kadang-kadang peserta abaikan yang ni. Dia percaya 100% Malim pegang permit. Jangan. Permit kita kena pegang. So bila polis tahan, cek gimana ni? Ni barang macam-macam ni. Ini saya pergi camping dan barang tu memang sesuai lah pun, betul pun. Dalam tu ada dengan dapurnya apa kan. Apa hal nak pecah rumah orang, bawa dapur, bawa barang, bawa pisau kan. Jadi that's why antara benda yang paling mustahak permit tu. Okay, next soalan yang seterusnya. Tanya apa-apa soalan nak tanya kan. Lagi. Ada yang tengah menaik lagi ni. Okay, Syikin sendiri ke? Ada apa-apa soalan yang nak tanya? So far, Alhamdulillah hari ni dapat banyak ilmu. Walaupun saya bukanlah pendaki aktif. Dulu-dulu pernah lah mendaki. So hari ni banyak juga poin-poin apa? Bapat, BPR, loket, macam-macam saya ambil note. Ada ni kalau bawa kompas kena ada apa manual map apa tu?
hilang. Kalau bawa kompas, kena ada manual peta tak tuan? Kompas Manual ni, peta. kalau you ada peta, dia lagi bagus. Okay. Tapi kalau you tak ada peta, at least masa kita sebelum mula pendakian, kita tahu, satu saya kata penting kalau kita dapat kita mulakan pendakian ni waktu siang, kita nampak matahari terbit daripada mana. So by then kita tahu kompas tu fungsi yang maknanya at the end you turun you tahu, ataupun at least you ada kita panggil apa, peta minda you nampak aku naik daripada sebelah Perak turunnya Laut Cina Selatan sebelah mana, macam mana pun aku akan turun ke arah barat. Okay. Kalau you pergi gunung sebelah pantai timur, sebelah Terengganu, macam mana pun aku nak turun nanti keluar nanti mestilah ke arah timur. Jadi kompas tu membantu kita di situlah. Bila you berjalan malam hari dekat situlah. Tapi andai kata you ada peta bersama, lagi bagus. Itu kita belajarlah macam mana guna peta dan kompas bersama. Okey, ada lagi satu soalan tu sikit. Apa makna malik gunung kena provide permit dulu untuk para peserta? Ya, betul. Itu tanggungjawab Malim. Jadi bila kita mohon bila anda nak pergi trip, dah pergi dengan organizer you dah bayar pada organizer, Malim akan mohon permit. Bila Malim dah mohon permit, mintalah pada penganjur tu, minta pada organizer, minta permit tu pada kita. Sebab penting untuk memastikan, sebab kita kena ingat mendaki, bila kita masuk lautan Simpang Gekal, bila dibuat tangkapan, kesalahan atas individu. Yang bayar saman tu you, bukannya organizer yang akan bayar saman tu you, ataupun Malim yang tanggungjawab atas you yang tak ada permit. You punya nama tu you yang kena saman. So kalau ada dalam 7 orang tu, 6 orang ada nama dalam permit, 1 orang tak ada. Mungkin nama dia lambat dimasukkan dan sebagainya. So patutnya jangan pergi. Kena tahan nanti, tak sepasal you bayar saman. 10,000 maksimum tak silap saya, atau dibawa atas. Okey, lain? Soalan lain? Ni ada lagi satu. Kalau kita sedar yang kita tersesat, terputus line, kita kena tunggu. Kalau nak tunggu agak-agak berapa lama tu? Okey, baik. Sebelum saya jawab itu, saya bagi tahu macam mana nak tahu you sesat. Mudah je. Jangan fikir masa bila adakah anda dah sesat belum, sebab kita takkan sedar pun kita sesat. Bila saat you berjalan seorang diri, berhenti, tunggu orang belakang. Atau panggil orang depan. Jangan seorang-seorang. Itu yang pertama. Jangan tunggu saya sesat. Untuk kita sedar bila kita sesat, kadang-kadang dah jauh sangat. Kadang-kadang mungkin dah terlebih daripada 1 jam baru kita tersedar kita sesat. Once you start jalan berseorangan, you berhenti. Okay? Cari teman berdua. So bila sesat juga berdua ni, apa yang boleh buat? Okay, berhenti dahulu. Okay, satu kita ada stop method. Stop, think, observe, and proceed. Maksudnya yang pertama berhenti. Tenangkan diri dulu. Jangan kelam kabut. Okay, duduk, rehat, stop. Itu kita panggil stop. Kita berehat. Kenapa kita berhenti? Sebab kita nak dapatkan ketenangan. Bagi orang Islam, ada yang dia azan. So azan tu membawakan ketenangan pada diri dia. Pada setengah-setengah orang, dia berhenti, dia bancuh air. Dia buka dapur haram dia, masuk Maggi dulu, relax dulu kan. Dia bersandar dulu. Sebab you kena dapat peace of mind supaya you nampak clear. Sebab dalam keadaan panik, you akan mula bergerak merata-hala. Okay? Dalam keadaan ni sesat ni, mana ni? Astagfirullahalazim, istighfar pada orang Islam you istighfar, okey, baca doa sikit, yang muslim atas bacaan doa masing-masing. Okey, relax jap. Okey, tenang. Lepas tu observe, tengok balik. Tengok sekitaran. Okey. Kalau nampak tanda yang jelas, confirm itu adalah tanda aku jalan tadi, jalan masuk tadi. Memang nampak denai itu denai laluan. You boleh cuba berpatah balik kan, sambil melaung, memanggil orang. Yang penting maintain atas trail yang sedia ada dahulu. Okey, jangan berjalan jauh. Okey. Paling jauh, saya bagi tahu paling jauh maintain dalam trail yang ada dalam jejak yang sedia ada. Maknanya you tahu jejak laluan pendakian dan bukan non pendakian. Biasa orang mendaki ni you akan nampak. Kalau pokok paras dada, yang ambil pokok kan, kalau you melintas tu ada daun paras dada ni, maknanya itu bukan laluan lah. Biasanya orang dah potong dah siap-siap. Dia akan untuk kita lalu. Tapi yang pokok lumut tu lain. Ni cerita you lalu tu tengok sini ada daun-daun paras dada. So maknanya itu kan laluan lah. So you tengok dekat bawah. Paling lama 1 jam. Lepas 1 jam patah balik. You maintain on track itu je. 1 jam tu. Sebab masa you sesat,
dalam hari yang pertama tu tak jauh mana. Okey. Cuba kekal berada di situ selama mungkin, selagi mampu. Biasanya orang akan bertahan paling lama biasanya 3 hari dekat track yang ada kalau dia stay. Dan selalunya kalau you stay dekat track yang sedia ada, dekat tempat yang sedia ada, orang mencari you pun tak lama. Saya banyak kali jumpa mangsa dalam 4 jam, 5 jam. Rakan saya itu hari di Gunung Gerah, di situ paling lama dalam sehari. Tapi orang tu maintain dekat track lah, on track. Dia jatuh di tepi dan dia cuba panjat dan dia jumpa track, dia maintain, dia duduk dekat track tu. Dia tak bergerak ke depan, tak bergerak ke belakang. Okey, sebab pencarian paling awal adalah di lokasi yang terakhir kita kena pasti. Iaitu trail lah, denai. Dan biasanya lepas 3 hari, orang yang mencari ni, kita akan fokus mangsa mungkin pergi mencari air. Sebab itu keperluan asas manusia lah. Dan kita akan pergi ke arah air. Dan untuk anda pula, macam mana nak cari arah air, macam mana nak tahu di mana air, itu banyak, masa tak ada. Banyak tips dia. Kita tengok pada burung, kita dengar pada bunyi, kita tengok pada unggas. Dia ada banyak tips. Itu next topic lah. Tapi yang penting, stay. As long as you can, dekat dalam lokasi yang trail yang denai yang jelas you ada tu. Sebab itu paling awal sekali, jangan jalan seorang. Saat you berjalan seorang, berhenti, tunggu member ataupun panggil member. Itu je. Okey, soalan seterusnya Syikin. Tak ada soalan dah tu, dia cadangkan semua hiker perlu ada basic life survival. Dia asas ikhtiar hidup ni, saya cerita lah pada kawan-kawan. Semua orang cerita, saat kita tahu bila kes ni jadi, semua orang cakap kita kena ada asas ikhtiar hidup, kena ada asas ikhtiar hidup. Betul, saya setuju. Asas ikhtiar hidup tu antara perkara yang mustahak, yang perlu ada bila kita ni kan. Ataupun sebenarnya kalau you pergi dalam kursus asas rekreasi, dah diajar pun. Dalam kursus asas rekreasi ada diajar tentang ikhtiar hidup, kaedah perkemahan, kaedah mendaki, menjalankan rekreasi di dalam hutan, lengkap dalam kursus rekreasi tahap 1, tahap 2, tahap 3. Dia memang ada dalam tu. Tinggal lagi dalam situasi kecemasan sesat, memang kes yang saya tangani sendiri, saya dulu pengurusi Persatuan Mencari dan Menyelamat Gunung Malaysia, MOSA. Boleh katakan hampir tiada usaha daripada pihak mangsa yang kami cari untuk cuba membuat aktiviti yang kita panggil ikhtiar hidup, survival. Walaupun ada di kalangan yang hilang tu adalah orang yang pakar. Saya tak nak sebutlah daripada mana kan. Tapi dia pasukan khas. Orang ni pasukan khas, dia menjalani latihan khas, tapi masa hari dia sesat, apa yang dia buat? Dia cuba cari jalan keluar je. Dia tak ada buat api, dia tak ada buat pelindung, shelter, dia tak ada apa, dia berjalan. Sebab itulah mentaliti orang yang sesat. Dia panik dan dia cuba jalan keluar. Tak salah doang, tapi bila you ada ilmu ikhtiar hidup, sangat bagus. Sebab jarang-jarang cuma kita tengok 2-3 kes di luar negara, dia orang mengamalkan. Bagus lah tu. Okay, kalau ada ilmu itu pada saya, terbaiklah. Belajar bukan untuk bersedia untuk sesat, tapi belajar supaya kita bersedia bila mana ada keperluan kita boleh pakai. Bukan tunggu sesat. Ni yang silap. Ni belajar ikhtiar hidup, konon-konon tak apa, bila dah belajar survival aku boleh jalan seorang lah. Tak. Itu jangan ada silap mindset ni tu lah. Okay. Lain Syikin ada apa lagi? Okay. Ada apa-apa lagi soalan dari peserta? Saya punya slide ni tak habis. Saya bagi 3-4 slide kan pada you all. Tuan. Masa kita ringkas. Ya. Tak tanya Sat Tuan. Boleh. Adakah pendaki dibenarkan membawa flash stick ataupun tongkat suar ke dalam hutan? Okey, terima kasih soalan. Adakah pendaki dibenarkan bawa flash stick ataupun flare? Kalau ikutkan, flare adalah satu dia barang larangan. Okey, dalam hutan pun flare ni dia di bawah polis punya rules pun flare ni salah. Jadi membawa barang-barang salah ni dalam hutan ni pun dia sepatutnya tak boleh lah.
Dan Okey. kita cuma saya, kalau you tanya pada saya, adakah ianya membantu? Yes, membantulah dalam situasi tu. Cuma barang tu dalam kategori barang salah. Kita tak sepatutnya memiliki flare kan. Ya, ya. Okey. Bawa mercun. Mercun bagus. You boleh bawa. Guna waktu you betul-betul perlulah. Antaranya itulah bila waktu you sesat. Janganlah you sampai campsite balik mercun. Sampai campsite balik mercun. Nampak binatang balik mercun. Sebab binatang ni, bila dia terkejut, you takkan tahu dia punya respon macam mana. Sama ada dia akan pergi ke arah you ataupun dia pergi ke arah mana. That's why kita tak balik mercun pada binatang. Kita nampak binatang, basic dia 3B kan. Berhenti, berundur, bagi ruang. Itu yang basic dia. Berhenti, berundur dan bagi dia space. Bagi dia space. So sebab keutamaan pada dia kurang bijak. Kita lebih bijak. Sepatutnya kita mengelak lah. Itu. Baling mercun, no. Dia adalah keperluan waktu kecemasan. Bila kita ada keperluan untuk kita minta bantuan, kita tak tahu lokasi kita di mana, kita bagi. Tapi dia punya risiko dia, kalau dekat kawasan tu, kawasan lurah dan lembah, dia bergaung. Dia bergema. Jadi banyak orang tak tahu kat mana, daripada arah mana. Cuma at least orang tahu somewhere over there lah. Tapi exactly position tu kadang-kadang orang tak boleh nak teka pun. Instead of bawa mercun susah-susah, kadang-kadang nak hidupkan pun kadang-kadang sumbu dia padam ataupun kena air dah tak boleh pakai. Baiklah you bawa 9 biji whistle, lain-lain jenama. Tiuplah selagi boleh. Kalau kata yang jenama A tak kuat, pakai jenama B. Tak kuat, pakai jenis C, D. Beli banyak whistle. Whistle ringan. Kan? Kena air pun still boleh tiup. Mercun kena air habis lah. Itu lebih make sense lah. Okay. Baiklah. Saya rasa perkongsian yang padat, sharing yang penuh dengan ilmu hari ini. Alhamdulillah kita dah sampai ke penghujung program. Semoga segala ilmu dan pengalaman yang dikongsikan oleh Encik Muzaffar dapat memberi manfaat serta asbab kebaikan buat kita semua.